Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johari Sharif ataupun dikenali dengan nama Abang Jo. Sebenarnya saya mempunyai penyakit yang apa yang dikatakan tadi Tuan Fungsi tadi, kerana 7 serangkai. Yang paling teruknya adalah saya mendapat penyakit saraf selama 12 tahun. 12 tahun saya mengalami sakit saraf. 5 tahun saya tak boleh bergerak. Kaku, saya hanya terbaring di atas katil saja. Memang kesian. Jadi saya selain daripada penyakit saraf, saya mempunyai penyakit darah tinggi sehingga mengakibatkan saya jatuh pingsan, tak sedar diri. Kemudian ditambah lagi dengan penyakit kencing manis, sehingga saya sekarang saya kena insulin yang paling teruk lah. Jadi selain itu saya kena kebas kaki, tangan, sehingga saya tidak boleh merasa apa-apa pun. Ini penyakit saya. Jadi pada 30 November 2014 saya minum Miracle Drop buat pertama kali, yang dikenalkan oleh Pak Tam kita. Tolong bangun Pak Tam. Pak Tam datang jumpa saya dan mengenalkan saya dengan Miracle Drop. Mula-mula saya rasa tak percaya, kerana hampir 12 tahun bermacam-macam ubat yang saya makan, tapi tak berkesan. Dalam hati saya berkata, ini Pak Tam, apa punya air pun saya tak tahu lah. Tapi untuk nak menjaga hati dia, saya cubalah minum. Saya minum, saya rasa sedap, macam air Zam-Zam. Kemudian disebabkan kencing manis, saya tidak dapat melihat. Di sebelah mata kanan saya hampir buta selama 2 tahun setengah. Apabila Pak Tam titikkan mata dengan air Miracle Drop, saya dah nampak sikit bayang-bayang. Masuk yang kedua, jelas saya dah nampak objek di depan mata saya. Jadi saya bersyukurlah, kerana dengan Miracle Drop saya boleh berdiri di sini. Pada 4 hari bulan Disember saya pergi check up di General Hospital. Jadi doktor yang merawat saya rasa terkejut yang selama ini saya kerana tak boleh berjalan, tapi pada 4 hari bulan saya dah boleh berjalan. Kencing manis saya dah menurun dan doktor dapati saya tidak lagi mengidap kencing manis dan tidak perlu lagi insulin, dan darah tinggi saya terus jatuh. Jadi saya rasa amat gembira dan bersyukur, yang mana seolah-olahnya bagi saya hidup mati hidup semula. Jadi tuan-tuan, bila sebut mati, ada satu perkara lagi yang saya nak berjelaskan. Ini adalah benar-benar berlaku. Saya tidak perlu segan dan tidak perlu malu. Saya yakin tuan-tuan yang mengalami penyakit seperti mana yang saya rasa, tak boleh tipu dengan saya. Kenapa? Kesan tanda-tanda orang yang mempunyai kencing manis, salah satunya lemah tenaga batin. Betulah lagi tuan-tuan, kalau dah kena insulin, mendapat satu tahap yang paling mendukacitakan, iaitu mati pucuk. Jadi bila sebut mati pucuk ni tuan-tuan,
Itu pada laki-laki. Pada perempuan itu saya tak tahulah mati apa. Jadi alhamdulillah, bak kata orang, saya merana selama 10 tahun. Lama 10 tahun. No project. Bagai nak pecah saya punya kepala. Bak kata orang, ini saya cipta satu pantun. Maaf ya. Apa guna beristeri cantik kalau benda tu lembik? Walaupun hari-hari dibelik, tapi tak mau naik. Jadi tuan-tuan, selepas saya amalkan minum mereka drop, pada 22 hari bulan Disember, 22 hari bulan Februari 2015, pukul 3:30 pagi, pada pukul 3:30 pagi, satu kejutan telah berlaku kepada diri saya. Saya dalam perkara ini saya tak bersegan. Saya nak bercerita untuk bersama-sama mendapat pengalaman. Jadi saya kejutkan isteri saya. Saya cakap, Yang, tolong bangun sekejap. Apa hal? Dia menengking saya tahu. Patutlah 10 tahun mesti dia marah kan. Jadi cakap, bangunlah sekejap. Ada yang saya nak sampaikan. Apa dia? Saya cakap, barang naik. Kemudian dia cakap dengan saya, tak payah cakap, memang dah lama harga barang naik. Tapi saya cakap, bukan harga barang naik. Yang saya nak cakap ni, barang saya dah naik. Jadi alhamdulillah, disebabkan saya amalkan minum mereka drop, sekarang walaupun kereta lama tapi enjin baru, dah boleh pandu tapi tak boleh laju, takut nanti tanggal skru. Jadi alhamdulillah, mereka drop adalah pilihan yang tepat bagi saya. Sekian, terima kasih. Okey. Tunggu sekejap Bang Jo. Apa syarikat